Okay guys, barang yang aku order sudah sampai. Sebelum aku nak pasang barang ni, biasalah kita perlu menebuk guys, lubang di dinding ni. Ini adalah cara aku dan tips aku supaya aku tak perlu menyapu ataupun mengemas. Sebab kan setiap kali kita tebuk, mestilah habuk-habuk sepihan dinding tu akan berterabur. Dan seperti yang kau nampak, ini adalah dipanggil panel board. So kita nak nampak dia ala-ala estetik lah untuk penyedap mata kita ni. Bila kita dah melibatkan tentang panas-panas, tools lah apa semua, so nampak nice lah sikit, tersusun. So ini adalah proses cara aku pasang. So bila kau beli panel board ni, dia akan dapat sekali dengan dia punya klip-klip setiap tools yang kau akan gantung, pemegang tools tu. So bila disusun tu, nampaklah kemas sedikit. Guys, macam mana guys? Kemas tak kemas? Ini adalah panel boards yang aku dah pasang. So tapi sayang dia ni, next aku akan beli dia punya extra klip, pegantung-pegantung ni lah. Sebab kan banyak lagi boleh letak ruang-ruang kat sini. Ataupun aku beli punya panel boards ni lagi sampai ke sini, ataupun sampai ke sini, supaya aku boleh gantung lagi banyak barang kat sini. So mana nak dapatkan benda ni? Kau boleh tengok beg kuning aku.